Okey semua, Assalamualaikum. Jom kita sama lagi algebra dan kali ni benda macam ni. Okey contoh 4K kuasa 5 tolak K kuasa 2. Maaf, K kuasa 5 juga. K kuasa 5. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, pertama sekali kita tengok sama jenis dan sama kuasa. Okey, sama jenis ke tak? Okey, K. Betul, sama jenis. Sama kuasa ke tak? Kita tengok sini, K kuasa 5, K sini pun kuasa 5. Jadi sama jenis dan sama kuasa dua-dua. Kalau sama dua-dua, kita boleh buat apa? Kita boleh tolak. Okay, jadi 4 tolak 1 dapatlah 3. Jadi K5, sini pun K5. Okay, settle. Okay, ingat sama jenis dan sama kuasa. Okay, ini pula contoh lain. 3K kuasa 2 tolak 6K kuasa 2. Okay, dah seperti biasa. Kita tengok sini. K sama jenis dan sama kuasa ke tak? K sama jenis sama kuasa ke tak? Jadi tengok K. Tengok bahagian algebra je, dia bagi bahagian huruf dia. K. Okey, sama jenis. K kuasa 2, K kuasa 2 dan sama kuasa. Jadi dua-dua sama. Sama jenis dan sama kuasa. Jadi boleh tolak. Jadi 3 tolak 6 dapatlah negatif 3. K kuasa 2, K kuasa 2 dan K kuasa 2. Okey, settle. Itu right. 4YK kuasa 3 tambah YK kuasa 3. Okey. Jadi sama kat macam tadi, tengok sama jenis ke tak? YY. Okey, sama jenis. K pun sama jenis. Y kuasa 1, Y sini pun kuasa 1. K sama kuasa. K kuasa 3, K kuasa pun 3 sini. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi boleh tambah. Jadi 4 tambah 1 dapatlah 5. Y K kuasa 3. Okey, settle. Okey, contoh lain ialah macam mana kalau dia panjang. Contohnya macam Y kuasa 3 tambah 4Y kuasa 3 tolak 2Y kuasa 3. Okey, kita buat kasar. Okey, jadi macam tadi juga, kalau nak senang kita guna kaedah ni. Okey, tengok Y. Okey, sama jenis. Sama kuasa ke tak? Y kuasa 3, Y kuasa 3, Y kuasa 3. Jadi sama kuasa juga. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Boleh settlekan. Tengok nombor dia apa? Okey, kalau tak ada nombor maksudnya 1 tambah 4 tolak 2. 1 tambah 4 5, 5 tolak 2 dapatlah 3. Y kuasa 3, Y kuasa 3, Y kuasa 3. Jadi sini pun Y kuasa 3. Okey, settle. Tapi andai kata kalau macam tak mahir, kita boleh je buat 1 demi 1. Sekejap Okey, buat 1 demi 1, buat 2 ni dululah. Okey, jadi Y3. Okey, Y sama jenis. Y3, Y3 sama kuasa. Jadi boleh selesaikan dia dulu. 1 tambah 4 dapatlah 5. Y kuasa 3 saya balik. Yang ni turun bawah. Okey, betul tengok pula. Jadi Y sama jenis. Y kuasa 3, Y kuasa 3 sama kuasa. Jadi kita boleh settlekan. Tolak je. 5 tolak 2 dapatlah 3. Y kuasa 3. Okey, sama kan? Sama sini dengan sama sini. Okey, settle. Cuma sini to the point je lah. Okey, dia tak banyak cakap lah. Okey, settle. Okey, lepas tu okey, nombor apa lagi? Okey, contoh 6 Y kuasa 4 K tolak 2K Y kuasa 4. Okey, tengok macam ni. Okey, sini Y dulu, kemudian baru K, sini K dulu, kemudian baru Y. Okey, dia tak kisah. Okey, dia tak kisah sebenarnya. Dia tak kisah pasal kedudukan ni. Jadi yang paling penting apa? Sama jenis dan sama kuasa. Jadi tengok Y, K check sama jenis. Okey, tengok sama kuasa ke tak? Y kuasa 4, Y kuasa 4. Okey, sama. K kuasa 1, K kuasa 1. Okey, kalau tak ada nombor maksudnya 1 lah. K kuasa 1, K kuasa 1. Jadi sama kuasa juga dua-dua. Okay, jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi kita boleh tolak. 6 tolak 2 dapatlah 4. Okey, lepas tu 6 tolak 2 4 dapat. Lepas tu tulis je lah balik. Y kuasa 4 K pun boleh, ataupun K Y kuasa 4 pun boleh. Tak ada masalah. Dua-dua betul. Okey, settle. Okey, kita lagi pula. Okey, K kuasa 2 Y negatif 3 tambah 3
Y negatif 3, K kuasa 2. Okay, sama kan macam tadi. Okay, dia tak kisah pasal kedudukan, K dulu ke Y dulu ke. Cuma penting apa? Sama jenis dan sama kuasa. Jadi, tengok K sama jenis. Y pun ada juga. Okay, lepas tu kita tengok apa? Kuasa dia. K kuasa 2, check. K kuasa 2, check. Okay, sama. Y kuasa negatif 3, Y sini pun kuasa negatif 3 juga. Okay, settle. Jadi, sama jenis dan sama kuasa. Jadi, boleh tambah. Okay, tak ada nombor, maksudnya 1. 1 tambah 3 dapatlah 4. Okay, boleh pilih mana-mana. Nak Y dia pun boleh, nak K dia pun boleh. Buat macam ni. Okay, ataupun buat Y kuasa 3, K kuasa 2 pun boleh. Dua pun boleh, okay? Dia tak kisah. Okay, settle. Okay, lepas tu apa lagi nak buat? Okay, jom cikgu tunjuk macam mana dia boleh wujud. Cumanya dia tak boleh tambah ataupun tolak. Okay, contoh macam ni. 2K tambah 3. Okay, ni boleh wujud macam ni. Cuma dia tak boleh tambah. Sebab apa? Sini ada K, sini tak ada K. Okay, settle. Okay, kita lain. K kuasa 2 tambah 3K tambah 3K. Okay, kenapa ni tak boleh tambah juga? Sebab sini K kuasa 2, sini K kuasa 1. Walaupun dia sama K. Okay, settle. Contohnya 2K kuasa 3 tambah 3Y kuasa 3. Okay, kita tengok sini. Dia boleh wujud, cuma dia tak boleh tambah. Sebab okay, walaupun kuasa dia sama, tapi sini K, sini Y. Okay, dia tak boleh sekali. Okay, dia tak boleh tambah lah. Okay, settle. Okay, lepas tu pula yang ni contoh macam 2K tambah 3Y. Jadi boleh juga. Okay, yang ni kita boleh terang nampak sebab dia tak boleh tambah sebab dia sini K, sini Y. Okay, terus terang lah. Itu pun dah out dah. Okay, settle. Contoh lain, apa lagi ya? Okay, contoh macam ni. 2KY tambah 3Y. Okay, walaupun sini ada Y dan sini ada Y, cuma sini ada K, tapi sini tak ada K. Okay, jadi dia tak boleh tambah juga. Okay. Okay, lepas tu apa? Rasanya itu saja kot ni. Okay, jadi apa yang penting ialah okay, untuk jawab soalan bahagian ni, dia mesti sama jenis dan sama kuasa. Okay, itu sahaja dulu kot kali ni. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Sebagai berkawan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.